Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama We have to play whole word part 3 ke Kedah. Cik. Hari ni nanti hari ketiga di Kedah. Dan mungkin hari ni kita pergi ke Pilis. Pergi ke Perlis, atasnya Kedah tu. Jalan-jalan lah kat sana. Pilis. Tengoklah ada apa. InsyaAllah. Macam mana? Pilis. Let's go. Macam tu lagi bagus. Hari ni Kita bahagikan orang masjid pukul berapa. tak lagi. Kawan-kawan nampak Okeylah. pukul berapa kan ya. Kawan-kawan buat malam kan. Hari ni kita di Dua Kelam. So Tengoklah macam mana. Kita buka ke Gua Kelam 2. Gua Kelam 2 ni adalah gua penembungan biji timah. Nak benda dibandingkan dengan Gua Kelam 1 ni, gua yang semula jadi. Okey, yang Gua Kelam 2, gua yang semula jadi pun ada, gua yang digali oleh pelombong dulu, gua Kota Manusia pun ada. Okey, kita akan masuk lebih Dia akan basuh lah. kalau hujan. Kalau hujan dia akan ada air turun jadi. Macam lah, swimming pool lah. Bathtub. Bathtub. Itu apa tu? Lori Bathtub. saya macam Terus pakai apa lah tu kan ya. dia tulis saya Hamson. Nampak tak? Gambar dia. Gambar. Itu suami isteri dia kan? Alah suami isteri dia. Taklah dia rindu lah Rindu. Setelah kami di sini, kami pun tengoklah apa-apa benda yang best dekat gua ni. Lepas tu kami pun teruskan perjalanan kami. $75 later. Kita sudah penat ni daripada batu Gua Kelam. So sekarang ni kita di Rumah Cermin, guys. Rumah Cermin. Weh, ni best. Jalan mati. Woi. Mantap.
Dan bila kita orang tengok makanan kat sini, jadi lapar tau. Lepas tu kita orang pun keluar lah daripada galeri ni. Kita orang pun pergilah cari makan tengah hari. Kalau korang nak cari tempat makan kat Perlis, korang datanglah kat restoran Suri. Banyak makanan di sini. Ada ayam goreng, ada ikan keli sambal, macam-macam lagi.